Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur WPKL menjelaskan kereta mewah jenis Lamborghini Aventador yang dipandu lelaki warga Cina tanpa lesen tidak disita seperti yang dilaporkan sebelum ini. JPJ WPKL dalam kenyataan hari ini memaklumkan pemandu itu sebaliknya hanya dikenakan saman dalam operasi khas bersepadu Hari Raya Aidilfitri 2025 di Jalan Bangsa di Kuala Lumpur pada 8 April. Terdahulu media melaporkan pengarah JPJ WPKL Hamidi Adam berkata kereta yang dipandu oleh lelaki berusia 28 tahun itu adalah antara 27 kenderaan yang disita dalam operasi bersepadu berkenaan. Difahamkan lelaki yang bekerja sebagai pencipta kandungan media sosial itu dilaporkan memandu kereta miliknya untuk pulang ke rumah di Damansara Heights bersama teman wanitanya selepas menghadiri majlis pelancaran sebuah restoran makanan segera di Kepong.